Bawang merah yang dihiris ni korang masak sampailah keperangan macam ni. Bawang merah yang dihiris ni saya masak jap kak. Bawang merah kira jadilah ni. Cili besar dan cili kecil ni pastikan korang patahkan dulu ya, kalau tak dia meletup-letup nanti. Baik kak. Tapi saya potong kak, saya tak patahkan. Gunakan juga sedikit belacan. Belacan ni saya goreng dulu ya. Belacan kita goreng, agak-agak nak hangit kita angkat. Gunakan juga limau kasturi, gemuk limau saya ni kan. Perahkan dia. Gunakan limau Econ Safe, biasa-biasa je, tak obis. Perahkan dia. Sila ada air asam jawa. Besar gedabak macam ni. Segenggam akak pakai. Cukuplah saya pakai sesudu je kak. Asam ni degil pula dah. Kita letak air, ramas-ramas dia. Siap. Masukkan ke semua bahan dalam pengisar. Masa kisar tu jangan terlalu halus sangat ya. Bahan tadi masuk dalam blender. Kasar-kasar lagi macam ni. Masukkan bahan perasa seperti garam, gula. Tak tahu nak kata ni kasar ke halus kak. Masukkan gula, garam, serbuk perasa, gaul-gaul. Irisan tomato dan juga bawang merah. Cara potong tu pula. Akak, suara akak tak berapa nak jelas kak. Banyak sangat suara overlapping. Anyways, air asam kita siap. Air asam ni saya panaskan dengan ikan cencaru bakar. Lumur, garam dan juga kunyit. Cencaru, lumur garam dengan kunyit. Rata-ratakan sikit. Ambil daun pisang, korang bungkus-bungkuskan dalam 3 kali macam tu. Kak, saya tak ada daun pisang kak. Saya pusing-pusingkan ikan ni bagi cukup syarat. Masukkan sedikit minyak dalam kuali, tujuannya biar tak melekat lah. Saya bakar guna air fryer kak. Lama dah tak pakai ni. Ni siapa pula dah pakai, tak buang ketah ni. Selamba lah, guna je ni. Bila bahagian bawahnya dah kering dan hangit macam ni, korang boleh terbalik-terbalikkan ya. Kak, saya nak terbalik-terbalikkan ikan ni tak boleh. Dia melekat. Lepas tu ikan ni dia nampak kering pakai air fryer ni. Cancel lah flip ikan ni. Kira siap lah ni. Tada! Dinner hari ni siap. Air asam ikan bakar. Meh kita rasa sedap tak makanan hari ni. Uyuh! Ni kalau cingini rasa dia ni, memang bertambah-tambah makan ni. Sedap gila. Ni kalau ada ulam-ulam sikit ni dah komplit dah ni. Okay, itu je guys. Jumpa lagi.